Sementara itu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelaksanaan Air Lindung merupakan satu platform penting dalam melindungi keluarga Malaysia. Jelasnya, rakyat kini boleh mendapat perlindungan premium dengan kos yang rendah. Ini merupakan satu titik tolak yang penting bagi melindungi rakyat Malaysia serta keluarga masing-masing daripada risiko kematian, kehilangan upaya secara menyeluruh dan penyakit kronik. Pelan-pelan tersebut dapat menggantikan pendapatan atau simpanan tambahan sekiranya ahli menghadapi sebarang musibah. Yang paling penting, perlindungan ini boleh diperolehi dengan sumbangan premium yang berjumlah hanya beberapa ringgit sebulan menerusi syarikat-syarikat insurans serta pengendali takaful yang disediakan di atas platform KWSP. Melalui Air Lindung, ahli-ahli KWSP jelas Tengku Zafrul perlu merebut peluang berkenaan bagi mendapatkan perlindungan insurans dan takaful yang sewajarnya. Beliau berkata demikian ketika melancarkan Air Lindung dalam sebuah majlis di Ibu Negara pada Selasa. Tambahnya, kerajaan berharap agensi-agensi seperti KWSP dapat meneruskan inisiatif yang memberikan manfaat kepada rakyat. Malah, kesedaran awam perlu dipertingkatkan mengenai perancangan keuangan yang baik bagi jangka masa panjang.